أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك Ya Allah, bukakanlah kata kami hikmah. Wansyur alaina min khazaini rahmatik. Dan limpahilah kata kami khazanah rahmah. Khazanah rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wassallallahu ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita teruskan lagi bacaan Talaqi Musafahah kita. Dan kita berada sekarang pada malam ni pada muka surat yang ke 40 eh? Dan daripada baris pertama Ustaz baru pertama datang saya baca sikit teruslah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar. Baca sekali dah. Wa kita tengok huruf wa tu mula-mula sekali yang sebut nak bunyikan wa tu apa? Pertama sekali kita fikir wa tu makhraj huruf dari mana? Wa makhraj hurufnya ialah pertemuan di antara bibir atas, bibir atas, bibir bawah dan dan makhrajnya ialah nak sebut luar kena mocong dulu. Gini, kena mocong. Dia lain kata wa udah kita. Wa kena wa. Okey. Wa ma apa? Ma dua bibir juga tapi dia rapat. Kalau wa tu dua bibir atas tidak rapat. Mana rapat tadi ngam mocong. Wa ni tidak mocong. Kata mulut ya. Ma. Okey. Ma lepas huruf ma tu ada baris apa? Ada huruf apa? Huruf alif Bukan huruf hamzah, huruf alif. Huruf hamzah dia ada kepala hamzah atas huruf alif tu. Jadi di sini huruf alif. Alif yang tak ada baris dia panggil huruf ma. Huruf ma. Mana kalau asalnya ma kita baca pendek ma. Tapi bila ada alif situ ma panjang sikit. Okey, ma. Jadi kalau sekat tu sahaja ma tu ma asli nama dia. Nama dia mad asli. Dan wajib kena baca dua harakat. Jangan tidak baca ma jadi kena ada ma. Tetapi di sini kita tak panggil mad asli ma tu. Sebab apa? Sebab hukum dia ialah apabila mad asli diikuti oleh huruf hamzah dia kena baca panjang. Tak padan dengan dua harakat, kena baca lebih daripada dua harakat. Tengoklah huruf hamzah ni di mana duduk? Ialah duduk dalam satu perkataan yang berbeza dengan huruf ma. Jadi ma tu satu kalimah, satu perkataan. Anfaqatum tu perkataan lain. Sebab hamzah duduk dalam perkataan lain, dia panggil mad apa? Mad jaiz. Mad jaiz. Munfasil. Kalau hamzah tu yang lepas pada mad asli tu duduk dalam huruf yang sama, kata kebetulan ma anfaqtum tu kalimah yang sama, kata kalimah yang sama. Jitu dia panggil mad wajib. Di sini mad jaiz lah. Anfaq nun mati je pun fa, nun mati je pun fa, ifa hakiki. Anfaqa faqa qaf mati dan kena baca qalqalah. Qalqalah ialah qalqalah suara. Siapa qalqalah tu dia baca ataupun huruf qalqalah tu duduk pada pertengahan huruf, pertengahan kalimah. Dan dia baris huruf itu ialah huruf
baris mati, qaf huruf mati. Kalau ada baris, ada yang ada satu jenis qaqalah yang akbar atau kubra, yang kena wujud di hujung kalimah masa nak berhenti. Dan baris huruf tu, huruf qaqalah tu tidak baris mati, baris hidup, tapi kita matikan sebab kita nak berhenti. Baik. Anfaqtum min mati je dengan mim apa? Idgham mislain. Kena baca dua harakat sekurang-kurangnya panjang. Dengung dia. Minna. Panu mati je dengan nun. Idgham ma'una. Ataupun idgham biuna serupa. Nama lain pun serupa. Idgham ma'aluna ataupun idgham biuna. Tak usah keliru lah. Benda serupa ya. Nafaqatin tin au tanwin nun mati ataupun tanwin. Tin ni tanwin lah. Tanwin ataupun nun mati bila jumpa dengan huruf halqum, dia akan baca dengan tanpa dengung. Nafaqatin au, jangan kata nafaqatin au, tak boleh. Nafaqatin au izhar halqi, sebab dia huruf-huruf itu adalah huruf izhar, itu huruf halqum. Au wawlin na dan apa zaur ra tebal nazar tummin, semua tadi juga mim mati je bukan min, idgham mislain. Min nazirin, nun mati jumpa dengan nun, ya wa min nun kan. Dan benda jumpa ya, jumpa dengan wal, jumpa dengan min, itu dia panggil idgham ma'una. Rinfa ke apa? Tanwin jumpa dengan huruf fa. Fa tak ada huruf ikhfa, dia panggil ikhfa. Hakiki fa. Fa tu lepas fa dia tanya tu. Lepas fa huruf alif betul. Kalau huruf alif dia panggil mat. Dia tidak ni. Lepas huruf alif, lepas huruf fa huruf apa tu? Huruf hamzah. Okey, huruf alif tu. Alif cacat tu rumah dia. Baris bawah tu baris untuk hamzah. Okey. Jadi bila hamzah pada fa, dia tidak itulah. Dia tidak jadi mat lah. Fa inna wajibahuna inna Allah tu adalah lafzul jalalah, dibaca tebal dan dibaca dua harakat. Bacaan dua harakat dia panggil apa? Mat ta'zim. Kita baca sebab mengagungkan nama kalimah, nama Allah. Kena baca mat juga. Maksudnya kena baca dua harakat lah. Sebab tu kita kata lafzul jalalah, dia baca tebal, dia baca dua harakat. Ya'lamu. Okey. Kita tak ada apa-apa. Wa ma atau ma apa? Ma apa tu? Ma tu? Mak gafur panggil. Itu macam panjang kan? Mak. Bila macam panjang itu mak selalu. Soalnya mak gafur. Mak asli lah. Mak paling pendek. Mak dua harakat. Mak. Pasal apa? Mak asli. Sebab lepas pada huruf atas tu, baris atas tu, dia ada alif di situ. Tahu ke alif ni satu huruf, bukan huruf ejaan dia tu. Huruf sasi je. Huruf ejaan maknanya dia tak ada. Alif baris atas tak ada. Alif bagi bawah tak ada, alif bagi depan tak ada. Tak ada dalam Quran. Kata alif bagi bawah tu, itu bukan alif bagi bawah. Hamzah bagi bawah. Nama dia inna Allah, fa inna Allah tu. Okey. Baris hamzah tidak menerima hamzah pula. Alif tidak menerima baris. Dia tak ada pun baris. Kalau ada pun dia sebagai mati ya. Pun tak ada baris juga. Dia tak tulis. Mereka dia cacat saja ya. Lizo apa alif lam jalalah, alif lam syamsiah dan dibaca hukum lam di sini ialah dibaca idgham syamsi. Za ma'asli li mi ma'asli min ansor izhar
halqi ansor ikhfa hakiki so apa dia? So saja ke apa? Masli. Tapi kita mati hujung lepas kita nak mati huruf terakhir itu dia panggil ma'arif lisukun. Mad arif lisukun. Maksudnya satu mad yang baru jadi ya. Kalau kita berhenti tak jadi. Lisukun disebabkan kita mati huruf. Arif lisukun nama mak ni lah. Nama mak bila berhenti kul a'udzu birabbin nas. Ma'arif lisukun tu. Pasal apa? Kenapa kita namakan ma'arif lisukun? Ialah satu jenis mad arif. Mak yang baru datang. Arif baru datang mana dia? Mak yang baru datang, baru jadi. Sebab apa? Sebab lisukun, li itu sebablah. Sebab kita mati huruf yang terakhir. Mad arif lisukun. Baik. Okeylah. Tu saya bagi sikit apa ni? Taklimat lah kenal dengan supaya kita sikit-sikit tambah ilmu gitu. Terus baca. A'udzu billahi minasy